Tengok tu. Lama abang. Macam mana ni? Ayah dah tunggu kita depan rumah. Dah lah kita balik lewat. Itulah macam mana. Dik. Adik kan anak kesayangan ayah. Apa kata adik pergi dulu, adik sembang-sembang dengan ayah. Ayah suka adik cium angin dia. Tentu adik tak kena rotan. Tak nak. Ayah dah pegang rotan tu. Confirm adik kena rotan ni. Manalah budak-budak ni. Dah maghrib pun tak balik lagi. Balik sekejap lagi. Pandailah aku nak ajar kau orang. Tak kena, Dik. Adik pergi, pujuklah sikit. Pujuk-pujuk ayah. Nanti adik masuk dalam, buka pintu belakang. Abang naik pintu belakang. Abang ni. Rumah kita mana ada pintu belakang. Ada pintu depan je. Takkan abang nak naik kot nela kan? Tak apalah, Dik. Adik pergilah sembang-sembang kejap dengan ayah. Pujuk-pujuk dia. Boleh? Abang janji kalau adik kena rotan, abang masuk backup adik. Ni abang lah. Janji tau. Promise. Cepat. Pergilah. Adik. Pukul berapa abang balik ni? Pukul 7.30 ayah. Tahu pun. Abang mana abang? Adik tak tahu. Adik main seorang-seorang tadi ayah. Tu kau ni bukan adik main abang ke tadi? Memang adik keluar dengan abang tadi. Tapi adik main seorang-seorang. Abang keluar main dengan kawan dia. Dah, pergi naik, mandi, solat maghrib. Baik ayah. Ini amaran. Esok balik lewat lagi, ayah rotan. Tahu? Adik janji. Lepas ni adik tak balik lewat lagi. Dah, pergi naik mandi. Tak kena rotan pun. Mesti aku tak kena juga ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya. Abang, pergi mana? Maghrib baru nak balik. Abang pergi main dengan adik lah tadi. Ya ke? Adik cakap abang pergi main dengan kawan-kawan abang. Tinggal dia main seorang-seorang je. Mana ada abang main dengan adik lah tadi. Kampung ni kita orang berdua je ada. Orang cakap menjawab. Abang dah kenapa? Ayah nak rotan abang tadi. Tak adalah, ayah gatal kat belakang ni, ayah garu. Abang. Abang ada RM2 bang? RM2? Kalau abang ada RM2, abang boleh naik. Kalau abang tak ada RM2, ayah rotan abang. Sekejap abang cari. Rasanya ada ya. Elok. Ayah. Tapi bila ayah nak bayar hutang abang tu? Kalau abang minta hutang ayah ni, ayah terpaksa rotan lah abang. Tak apa ya. Abang halalkan dunia akhirat. Tak apa. Abang pergi naik, mandi-mandi, solat maghrib Okey, terima kasih. Ayah nak pergi mana tu? Ayah nak keluar kejap. Tak nak solat maghrib dulu? Ayah dah solat dah. Bila? Baru azan maghrib. Bila masa ayah solat? Ayah. Ayah. Kalau ayah nak keluar pun, solatlah maghrib dulu. Lepas maghrib je lagi, ayah keluarlah. Utamakan solat dulu. Tiada panggilan paling penting daripada solat ya. Kita solat maghrib dulu Bagus ayah abang ni. Dah naik. Ambil air sebayar solat. Masih kaki. Basuh atas. Tak ya.